Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurdania Aina. Kembali lagi ke podcast kami, Ruang Inspirasi buat Generasi Masa Depan. Hari ini saya bersama pelajar cemerlang. Perkenalkan diri anda. Saya Muhammad Mirza Wazif Berizima, merupakan salah seorang bekas pelajar yang berada di SMK Seri Budiman pada tahun 2025. Okey. Bagi pembukaan soalan pertama yang akan saya ajukan. Apakah reaksi anda setelah mengetahui hasil peperiksaan SPM anda yang cemerlang? Pertama sekali bersyukur kepada Ilahi atas kurniaan dan limpahan rahmat daripadanya. Saya berjaya memperolehi keputusan yang cemerlang iaitu straight A, 9A dalam SPM. Saya rasa amat teruja kerana ini merupakan salah satu peperiksaan terbesar bagi saya sepanjang seumur hidup kerana saya tiada UPSR dan juga PT3. Ia juga merupakan satu kebanggaan kerana saya juga merupakan anak bongsu dalam keluarga saya. Wah, okay. Selanjutnya, anda sebagai pelajar yang cemerlang dan bercontoh, apakah rahsia kejayaan anda hingga boleh sejauh ni? Atau tips untuk study? Ia klise tapi saya nak share kot. Pertama sekali kita perlu jaga hubungan dengan Allah kerana ia merupakan rahmat daripadanya dan juga rezeki daripadanya. So kita kena dekatkan diri dengan Tuhan, jaga solat 5 waktu, perbanyakkan amalan-amalan sunat seperti solat hajat dan sebagainya. Yang kedua, kita perlu jaga hubungan dengan keluarga kita. Contohnya kita kena jaga hubungan kita dengan ibu bapa kita, sentiasa mentaati dan sebagainya. Juga kita perlu memberikan rasa hormat kepada abang dan juga kakak-kakak kita. Seterusnya, yang paling penting juga ialah jaga hubungan dengan guru-guru kita kerana tanpa keikhlasan daripadanya ataupun orang kata tanpa apa Tambah teruskan. yang paling penting kita jaga hubungan dengan guru. Jangan awak guru ni terasa hati dengan kita. Walaupun dia tak mengajar kita, kemungkinan dia juga akan jadi efek pada result kita. Betul. So kita kena jaga hubungan dengan semua guru, mentaati semuanya agar guru-guru dapat merestui kita punya ilmu yang diajarkan kepada kita. Betul. Dan ini yang terakhir, jaga hubungan dengan kawan-kawan kita. Ini juga amat penting. Contoh, apabila kita ada kelebihan dalam diri kita, kita perlulah ajar kepada kawan-kawan kita kerana kita dapat lebih faham lagi. Itu sahaja daripada saya. Okay. Untuk selanjutnya, boleh ceritakan cabaran atau susah payah anda untuk melangkah sejauh ini? Cabaran bukan cabaran lah sebenarnya, tapi ia merupakan satu orang kata halangan, sedikit halangan, iaitu kemalasan pada diri kita sendiri. Betul. Contohnya saya sebelum peperiksaan percubaan, saya banyak main game, banyak luangkan masa dengan tengok Netflix, apa semua, live part dengan kawan-kawan. Tapi lepas result percubaan saya kurang membangsakan, saya cuma dapat 6A. Dan itu saya mula sedar bahawa saya perlu lakukan perubahan untuk diri saya sendiri. Agar kita dapat memperoleh keputusan yang lebih cemerlang. Lagi satu halangan ataupun cabaran pada saya ialah saya diuji dengan keimanan, iaitu melambat-lambatkan solat sedikit. Kalau solat berjemaah kat surau pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Okay, so merupakan salah satu halangan lagi lah. Itu je kot. Okay. Apakah kata-kata atau nasihat kepada pelajar lain yang akan menduduki SPM untuk tahun seterusnya? Nasihat saya ni klise, mungkin pernah dengar dah kat luar sana, kat media sosial atau sebagainya. Tapi janganlah study last minute. Kalau boleh kita kena study daripada awal dah. Macam sebelum peperiksaan percubaan tu kena study dah, supaya kita dah rasa tertekan. Bila kita study last minute ni, kita rasa tertekan. Contoh bila soalan yang kita target dah masuk ke, yang kita study last minute dah masuk ke, kita akan rasa stres ataupun tertekan lah. Betul. Itu saja saya rasa. Okay. Untuk pertanyaan betul-betul terakhir, apakah harapan anda untuk masa ke depan? Harapan bagi diri saya sendiri ke? Masa untuk saya sendiri. Harapan bagi diri saya sendiri ialah saya berharap agar saya dapat lebih belajar dengan pelbagai ilmu baru. Dan juga saya ada mohon untuk ke pelbagai institusi-institusi seperti Universiti Malaya, dan semoga saya berjaya menempatkan diri di sana dan juga berjaya menjadi seorang engineer pada masa akan datang. Amin. Semoga diterima untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan Ibu Kepada Wazif, Puan Esa. Saya akan bertanya beberapa tips kepada Ibu Wazif.
Ibu, Ya. boleh berkongsi beberapa tips macam mana macam anak boleh konsisten belajar dan pandai dalam bidang apa-apa? Dan cemerlang lah. Sebab Wazi ni dia seorang anak yang baik. Alhamdulillah. Nak cakap tak boleh dah, mak sedih sebab. Tak apa. Tak boleh nak cakap. Tak apa. Tak apa. Dia belajar, dia memang kata kalau 4 jam dia dalam bilik, dia pergi tempat lain memang tak pergi. Tak buah Dia memang tak dengan mak je kat rumah. Kadang-kadang kita pagi dia makan pun dia nak belajar lagi. Kadang mak bawa air kita bidik. Tak apa. Gitu. Okay. Boleh kalau boleh mak teruskanlah support ya. InsyaAllah. Semoga ibu selalu memberi dukungan kepada anak-anaknya yang lain ataupun Wazif, pelajar cemerlang. Sangat banggalah dengan Wazif ya. Ibu rasa apa perasaan ibu lah? Bangga lah. Rasa terharu lah. Terharu. Rasa macam expect tak dia akan dapat menjadi pelajar cemerlang ke? Memang kita target tapi tak berani, dalam hati memang tak berani nak keluar kat mulut target. Tapi InsyaAllah tak berani nak rezeki keluar. Alhamdulillah.